Bajet saya besar. Apa kaedah belian emas yang terbaik? Jika anda target nak kumpul item besar-besar macam gold bar 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilogram, boleh bayar secara EPP 10 ataupun 10 kali bayaran. Tapi kalau anda nak maksimumkan keuntungan bila jual nanti, menabung je melalui akaun emas JAP. Sebabnya, anda boleh keluarkan item lebih besar dengan charge premium yang lebih rendah dan spreadnya lebih nipis. Nak bayar 100 kali boleh, 1000 kali pun boleh. Top up je melalui akaun emas JAP. Bila dah cukup gram, keluarkan item besar-besar ni. Item besar ni lebih menguntungkan bila kita nak jual nanti berbanding jual terus dari JAP. Spread value JAP 9%, gold bar 1 kilogram cuma 6%. Gold bar 1 kilogram ni paling untung. Masa beli, kos premium ataupun kos cetak per gram paling murah. Bila jual, PG beli harga paling tinggi. Dapat sesuatu? Klik butang di bio ataupun caption untuk dapatkan emas ikut bajet anda. Jom!